Saya buat live secara spontan. Zumba pakai tudung tapi tak pakai kain. Wanita ini bersuara. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Itulah baru-baru ini satu rakaman video memaparkan aktiviti senaman aerobik yang dikatakan berlangsung di Bukit Badong, Selangor. Peserta dalam video itu berpakaian menjolok mata, walaupun bertudung, hingga menimbulkan kecaman netizen. Kejadian itu telah menarik perhatian Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, yang menyifatkannya sebagai tidak beradab dan pihak mereka sedang menjalankan siasatan lanjut terhadap penganjur, serta individu yang terlibat. Perbuatan sangat tidak beradab dan boleh jejas maruah Islam. Dalam satu kenyataan rasmi bertarikh 18 Januari 2026, JAIS menyatakan tindakan tersebut dikhawatiri mengandungi unsur yang boleh dianggap tidak sopan di tempat awam. Ianya juga dikhawatiri boleh mencemarkan imej agama Islam. Perbuatan tersebut selain sangat tidak beradab, ia mengandungi beberapa elemen yang boleh dikaitkan dengan perlakuan tidak sopan di tempat awam atau suatu perbuatan yang menyebabkan agama Islam dipandang hina. Saya minta maaf, saya buat live secara spontan.